Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kali ini kita akan menyelesaikan masalah tu Ummul Furukh. Di dalam masalah ini yang meninggal ialah seorang wanita lah, ataupun zaujah, isteri. Zaujah tadi itu meninggalkan zauj, suami, ibu, syaqiqata, ini dua adik-beradik perempuan seibu sebapa, dan ukhtun li umin, dua orang adik-beradik seibu. Jadi mula-mula bahagian untuk zauj adalah 1/2, kerana si mati tidak punya furuk waris atau anak. Kemudian ibu akan mendapat 1/6. Ini kerana si mati mempunyai adik-beradik. Dalam masalah ini berlaku masalah musytarikah, di mana asalnya di sini berlaku Ukhtusyati dapat 1/3. Boleh cek dalam bab musytarikah lah, 2/3. Sepatutnya sudah habis, tapi ukhtun sepatutnya ukhtun syaqiqah ni dia terhalang, dia gugur, dia sekutu. Tapi dalam masalah ini dia dapat juga. Jadi dia punya bahagian adalah 2/3, dan ukhtun li umin dapat 1/3. Adik-beradik perempuan seibu. Sekarang kita cari asal masalah. Asal masalahnya ialah, kita tengok dia punya makhraj yang paling besar ialah 6. 2 boleh dibagi dengan 6, 3 pun boleh dibagi dengan 6. Bagaimana 6 ni ialah tadakhul. Jadi asal masalahnya automatik ialah 6. Dan jumlah saham semua sekali yang di sini kita campur 3 tambah 1 sama dengan 4, tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jumlah siham melebihi asal masalah. Asal masalah adalah 10, tetapi jumlah siham adalah asal masalah adalah 6, tapi jumlahnya adalah 10. Maka 6 ni diaul pergi ke 10. Auli 6 diaul kepada 10. Okey, selesai masalah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, iaitu sebelum dibahagi pusaka si isteri ni, suami tadi ni, dia pula yang meninggal. Dan warisnya tidak sama dengan waris isterinya, sebab dia ada 2 isteri. Jadi dia meninggalkan waris bapa, ibu dan zaujah. Isteri yang kedua lah, isteri yang satu lagi lah. Masalah yang ini pula dipanggil ialah termasuk daripada salah satu masalah Al-Ghurrawaini, yang mana cara pembahagiannya, si ibu akan dapat 1/3 baki selepas tolak zauj punya bahagian. Maka zaujah akan dapat 1/4, dan umun 1/3 daripada 1/4. 1/3 daripada baki ialah 3/4. 1/4, jadi tolak suratnya ialah 4. 1/4 tolak 4/4 tolak 1/4 sama dengan 3/4. 3/4 dibagi. Manakala si ibu pula dia akan dapat 1/3. 1/3 daripada 1/4 ni.
maka dia akan dapat sini 1/4 juga. Jadi otomatik asal masalahnya ialah 4 lah, atau keseluruhan masalah yang kedua ni ialah 4. Jami'ul masalah yang kedua ialah 4. Jadi di sini 1, di sini 1, 4 tolak 1 bagi 2, jadi up dapat 2. 2/4. Kemudian kita akan perhatikan jumlah masalah yang kedua dengan jumlah saham si mati yang kedua di masalah yang pertama. 3 dan 4. Kalau kita tengok di sini berlaku tabayun lah. Berlaku tabayun, maka untuk mendapatkan al-jami'ah, jumlah yang kedua ni akan darab dengan jumlah yang pertama. 4 darab 10 sama dengan 40. Ini al-jami'ah. Untuk mendapatkan bahagian waris di masalah pertama di dalam jami'ah ni yang per-40 ni, maka caranya bahagian waris ni darab dengan jumlah masalah di bahagian yang kedua. Jumlah masalah di bahagian yang kedua yang ini. Jadi 1 darab 4 sama dengan 4, 4 darab 4 sama dengan 16, 2 darab 4 sama dengan 8. Manakala waris yang di bahagian kedua, yang di sini, untuk kita tahu dia punya bahagian yang di sini, kita darab dengan saham ataupun bahagian si mati yang kedua, iaitu ini, zauj ini, suami. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6, 1 darab 3 sama dengan 3, 1 darab 3 sama dengan 3. Okay, selesai.